Lihat soalan yang keempat. Kita di dua log. Okey. Yang pertama, asasnya adalah 10 lah kerana tidak ditulis bermaksud asas 10 sama juga dengan yang kedua. Okey, jadi kita telah tahu bahawa asasnya adalah sama. Okey. Bila asasnya sama, kita boleh gunakan hukum log yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Yang keempat ni untuk tukarkan kepada asas yang lain. Okey. Jadi bila kita dapat soalan macam ni, okay, kita boleh lihat kita diberi nombor 5 di depan. Okay, kita ada nombor 5 di depan dan yang kedua pun kita ada nombor 3 di depan. Okay, di mana ini sama dengan hukum yang ketiga. Okay, kita ada N di depan. Okay. Apa lagi yang kita nampak di sini? Okay, kita ada kuasa untuk log. Okay. Jadi, saya sarankan untuk selesaikan kuasa dahulu. Okay, kita selesaikan kuasa dahulu. Kalau kita diberi kuasa, kita boleh pindahkan kuasa ke depan. Okay, untuk dapatkan N di depan. Okay. Tetapi, kalau kita nak hilangkan N ni, kita boleh juga pindahkan N ini. Okay, kita kembalikan kuasa dia kepada M. Okay, maksudnya kita pindahkan N ni kepada M. Jadi, kita akan dapat M kuasa N. Okay, mari kita cuba. Okay, yang pertama, saya akan pindahkan 5 ini ke depan. Okay, jadi saya akan dapat log X 2. Okay, kita pindahkan 5, dia akan dapat dalam bentuk kuasa. Okay, kita dah ada kuasa X kuasa 2, jadi 2 ini perlu didarabkan dengan 5. Okay, kita lihat yang kedua. Okay, kita akan pindahkan 3 kepada 1 per X. Okay, jadi kita akan dapat log 1 per X kuasa 3. Okay, saya akan letak kurungan lah supaya kita tidak tersilap. Okay, kemudian kita boleh selesaikanlah kuasa ni. Okay, 2 darab 5 kita akan dapat. Okay, seterusnya kita akan selesaikan kuasa ini. Okay, 2 darab 5 kita akan dapat kuasa 10. Okay, tambah dengan log 1 per X kuasa 3. Okey, bila kita nak permudahkan, kita tak nak dia dalam bentuk 2 sebutan. Okey, kita nak jadikan dia 1 sebutan sahaja. Okey, jadi bila kita ada operasi tambah, kita boleh guna hukum yang pertama. Okey, di mana bila ada operasi tambah, kita akan gabungkan M dengan N menjadi M darab N. Okey, jadi kita boleh pindahkan. Kita akan dapat log. Okay, kita akan gabungkan X kuasa 10 dengan 1 per X kuasa 3. Kemudian kita boleh selesaikan log 1 per X kuasa 3 ni. Okay, macam mana kita akan pindahkan kuasa ini untuk yang atas. Okay, kita akan pindahkan kuasa untuk yang atas dan untuk yang bawah. Okay, jadi kita akan dapat log X kuasa 10 tambah dengan log 1 kuasa 3 per dengan X kuasa 3. Jadi kita akan dapat 1 per X kuasa 3. Kita boleh tulis 1 per X kuasa 3 ni dalam bentuk X kuasa negatif 3. Kalau tak tahu macam mana dapat X kuasa negatif 3 ni, kita kena ingat, 1 ni juga bermaksud X kuasa kosong. X kuasa kosong, apa-apa nombor yang kuasa kosong, kita akan dapat 1. Jadi, bila X ini ada 3, X kuasa 3 di bawah bermaksud kosong tolak 3, kita akan dapat negatif 3. Ataupun terus kalau kita ada nombor di atas, X-nya di bawah, kita boleh terus tulis kuasa 3 ini menjadi negatif 3. Kalau X di atas, kita akan dapat X kuasa 3. Tapi, kalau X di bawah, kita boleh terus tulis kepada X kuasa negatif 3 kerana dia di bawah.
Jadi, jawapan yang kita akan tulis adalah X kuasa negatif 3. Okay, saya masukkan di sini X kuasa negatif 3. Okay. Kemudian, okay, kita boleh gabungkan log ini menjadi satu sebutan kerana kita ada operasi tambah. Okay, kita ada operasi tambah. Jadi, bila kita ada log asas yang sama dan kita ada operasi tambah, kita boleh satukan log menjadi M darab N. Okay, jadi kita akan satukan X kuasa 10 dengan X kuasa negatif 3. Kita akan dapat log X kuasa 10 darab dengan X kuasa negatif 3. Okay. X kuasa 10 dengan X kuasa negatif 3. Okay, kita boleh satukan. Okay, kerana kita ada asas yang sama. Okay, asas kita adalah X. Okay, saya beri contoh. Kalau kita ada A kuasa 2 darab dengan A kuasa 3. Okay, kita boleh gabungkan dia menjadi satu sebutan kerana mengikut hukum indeks, okay, apabila asas yang sama, okay, yang ni asas yang sama, okay, didarabkan, okay, kita boleh satukan kuasa dia, okay, menjadi satu sebutan. Jadi kita akan dapat A2 tambah 3. Okey. Yang ni pun pelajar kena ingat. Kalau ada dua asas yang sama, okey, kita boleh satukan, kuasanya akan ditambahkan. Okey, saya beri satu lagi contoh. Okey, kalau kita ada B kuasa 2, okey, darabkan dengan B kuasa 5. Okey, berapa jawapannya? Okey, kita akan dapat, okey, kuasa ni akan ditambahkan. Okey, kita boleh satukan menjadi B kuasa 2 tambah 5. Kita akan dapat B kuasa 7. Okey, yang ni hukum indeks. Okey, jadi samalah di sini. Kita ada asas yang sama. Kita ada X kuasa 10. Okey, didarabkan dengan X kuasa negatif 3. Okey, jadi kita boleh satukan kuasa menjadi tambah. Okey, jadi kita akan dapat jawapan akhir log X kuasa 10 tambah negatif 3. Okey, 10 tambah negatif 3, kita akan dapat jawapan log X kuasa 7. Kemudian kita akan lihat soalan 5. Okey, kita diberi 4 log T tolak 3 log T kuasa 2 tambah log T kuasa 3. Seperti saya cakap tadi, kalau tidak ditulis asas, asasnya adalah sama, asas 10. Okey, jikalau asasnya semua sama, bermaksud kita boleh guna hukum log untuk menyelesaikan ketiga-tiga. Okey, jadi yang pertama yang kita boleh lihat, okey, saya akan selesaikan yang kuasa dululah. Okey, kalau kita lihat di sini, okey, bila kita ada M kuasa N, kita boleh pindahkan kuasanya ke depan. Sama juga, kalau kuasanya dah di depan, kita boleh kembalikan kuasanya kepada M. Okey, jadi saya akan kembalikan semua kuasa. Okey, bila kita nak pemudahkan, okey, cara yang mudah adalah kita kembalikan dulu semua kuasa. Okey, saya akan kembalikan 4 kepada T. Saya akan kembalikan 3 kepada T. Okey, yang ni tak perlu lah, sebab kita tak ada nombor di depan. Okey, jadi saya akan selesaikan dulu. Kita akan dapat, okey, log T kuasa 4 tolak log T. Okey, disebabkan ni dah ada kuasa 2, okey, bila kita pindahkan, kuasanya perlu didarab. Okey, yang ni kena ingat, kuasanya perlu didarab lah. Kalau dah ada 2, kita akan darabkan dengan 3 yang kita pindahkan. Okey, yang ni salin balik log T kuasa 3. Okey, lepas tu kita selesaikan yang ni lah, 2 darab 3.
Okay, saya akan tulis log T kuasa 4 tolak log T kuasa 6 tambah log T kuasa 3. Okay, sekarang semua kuasa dah dikembalikan. Okay, jadi kita boleh selesaikan yang kedua adalah operasi. Kita ada operasi tolak dan operasi tambah. Okay, kita tak nak dalam jawapan ni diberi dalam 3 sebutan macam ni. Okay, kita nak jadikan satu sebutan log. Okay, jadi saya akan selesaikan yang pertama dulu, yang mana tolak. Okay, kita akan selesaikan tolak dahulu. Okay, seperti yang kita bincangkan tadi, kalau kita ada tolak, kita boleh satukan log dalam bentuk M per N. Okay, jadi yang M akan di atas, okay, yang kedua N akan di bawah. Okay, jadi saya gabungkan dulu. Kita akan dapat log T kuasa 4 akan berada di atas. Okay, T kuasa 6 akan berada di bawah. Okay, kemudian tambah log T kuasa 3. Okay, kemudian kita ada T kuasa 4 per dengan T kuasa 6. Kita boleh selesaikan juga. Okay, kita akan dapat log T kuasa 4 tolak 6. Okay, kita akan ambil yang atas tolak yang bawah. Okay, kita cuma boleh buat macam ni untuk asas yang sama. Okay, kita nampak kita diberi T. Okay, T kuasa 4 dengan T kuasa 6. Jadi kita boleh ambil yang atas tolak yang bawah. Kita akan dapat, okay, sekejap saya tulis dulu. Okay, sambung ini log T kuasa 3. Okay, kita akan dapat log T kuasa 4 tolak 6. Kita akan dapat T kuasa negatif 2. Okay, kemudian tambah dengan log T kuasa 3. Okay, sekarang operasi yang tinggal adalah operasi tambah. Jadi kita akan ikut hukum log yang pertama. Okay, kalau kita ada operasi tambah, kita boleh satukan dalam bentuk M, N. Okay, kita lihat. Kita akan satukan log ni menjadi log T kuasa negatif 2 darab dengan T kuasa 3. Okay, jadi jawapan yang kita dapat adalah log T kuasa, okay, bila darab, okay, T kuasa 2, okay, saya beri contoh, T kuasa 2 darabkan dengan T kuasa 3. Okay, kita akan dapat T kuasa 2 tambah 3. Okay, yang ni student kena ingat, yang ni hukum indeks. Hukum indeks ni kita boleh apply bila kita ada asas yang sama. Asas kita T. Kalau kita ada T kuasa 2 darab dengan M kuasa 2, boleh tak apply? Tak boleh lah, sebab asasnya berbeza. T dengan M tak boleh. Sekarang ni kita ada asas yang sama, T. Jadi kita boleh apply. Okay, kuasanya akan ditambah. Jadi kita akan dapat T kuasa 5. Okay, untuk soalan ni kita akan dapat T kuasa negatif 2 tambah 3. Okay, jadi berapa kuasa yang akan kita dapat? Kita akan dapat jawapan log T kuasa negatif 2 tambah 3, kita akan dapat 1. Jadi jawapannya adalah log T sahaja.